Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah teks lisan yang bertajuk Pencemaran Alam Sekitar. Kita tidak mewarisi alam sekitar daripada nenek moyang kita. Sebaliknya, kita meminjamnya daripada generasi akan datang. Oleh itu, jagalah alam sekitar supaya anak dan cucu kita dapat menikmatinya. Kata-kata Mahatma Gandhi ini sudah cukup membuktikan bahawa alam sekitar merupakan harta yang paling berharga yang perlu dijaga kepentingannya. Mendepani arus globalisasi, setiap kita pasti mahukan kondisi alam sekitar yang terbaik dan indah mahupun aset pembangunan melampaui kesedaran kita terhadap kepentingan alam sekitar. Oleh yang demikian, anjakan paradigma harus dilakukan agar punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar ini dapat dibejat. Pencemaran alam sekitar boleh diruncingkan kepada 3 perkara, iaitu pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran bunyi. Pencemaran udara nyata memberikan heterogen impak kepada manusia sekiranya sampah sarap dan sisa toksik terus dihumban ke dalam punca aliran utama air iaitu sungai dan laut. Sampah sarap yang terkumpul galitnya akan menyekat aliran air lantas membentuk takungan air. Hal ini berpotensi menyebabkan banjir kilat. Selain itu, sisa toksik dan minyak daripada kilang menyebabkan ekosistem organisma marine terganggu apabila disalurkan ke sungai atau laut. Lebih ruwet lagi, pencemaran air memberikan kesan yang eksplisit terhadap kesihatan manusia kerana hal ini seolah-olah menjadi medium penyebar kepada penyakit-penyakit seperti taun dan denggi. Ironinya, semua golongan harus mengenepikan nafsi dan mulalah menjaga alam sekitar. Tambahan lagi, minda manusia berjiwa rakus seperti golongan pemaju perumahan masih dangkal kerana asyik memikirkan keuntungan. Jadi kealpaan ini menyebabkan pencemaran udara. Hal ini kerana semakin banyak pokok-pokok yang ditebang bagi memberikan medan kepada kemajuan sektor pembangunan. Pencemaran udara berlaku apabila gas karbon dioksida yang dibebaskan oleh manusia tidak dapat diserap oleh sang flora dek kerana populasinya yang kian merudum. Proses perumahan di kawasan lereng bukit juga harus dihentikan kerana menyoroti peristiwa lampau tragedi tanah runtuh yang berlaku di Taman Bukit Antarabangsa pada 2009 menjadi indikator yang jelas bahawa hal ini tidak harus dimanifestasikan. Di samping itu, masalah pencemaran alam sekitar diperkasakan lagi dengan pencemaran bunyi. Hal ini lebih tertumpu kepada rumah-rumah di kawasan perindustrian. Banyak aduan yang telah disiarkan di media apabila ketenteraman penduduk diakui terganggu dengan bunyi bising yang terhasil daripada penghilangan berskala besar seperti kilang kelapa sawit dan sebagainya. Rentetan daripada itu, asap yang dibebaskan tanpa tapisan menyebabkan pencemaran udara yang izhar. Oleh yang demikian, pengusaha-pengusaha kilang harus bersifat inovatif dan pragmatis agar pencemaran ini dapat dikekang. Namun begitu, sekiranya pencemaran-pencemaran tersebut terus menggugat keindahan alam sekitar, kita haruslah memikirkan bangkit yang efektif agar pidana ini tidak bermaharaja lela. Langkah yang boleh diambil adalah proses pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhan secara berterusan. Cara ini dapat meningkatkan kandungan gas oksigen di dalam udara selain kelebihannya dapat menahan tanah daripada runtuh sekiranya penanaman di lereng-lereng bukit dilakukan secara progresif. Di samping itu, pemaju perumahan yang masih tegar menjalankan projek di kawasan yang tidak diluluskan haruslah menjalani hukuman yang berat. Hal ini bagi memartabatkan kesedaran bahawa alam sekitar amatlah penting. Bagi memastikan langkah ini menjadi
pihak berkuasa tempatan harus melakukan observasi yang kerap. Sekiranya pihak berkuasa tempatanlah yang menjadi petualang dengan menerima suapan, maka benarlah pepatah harapkan pagar, pagar makan padi. Mereka haruslah dihukum. Oleh itu, semua pihak haruslah bersinergi agar alam sekitar dapat dikekalkan keindahannya. Janganlah kita menjadikan modernisasi sebagai alasan yang konkret untuk tegar menjadi evasif. Seharusnya kita hendaklah mengetahui bahawa jika alam sekitar terus dicemari, generasi akan datang akan kehausan signifikan alam sekitar terhadap masyarakat di dunia. Sekian, terima kasih.